Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, hari ni aku turun pagi guys. Try turun kat Paya ni. Kita nak try main haruan guys. Okay, hari ni aku nak try hanyaikan rod yang baru aku beli. Aku beli rod dia nama Ryobi Renmi Osis nama dia. Aku beli spek 6 kaki 2 section 8-17 lb, umpan 4 hingga 17 gram. Ringan guys, single hand. Single hand, tupis payah nak cari. Lepas tu ringan, lepas tu okey, lepas tu fast action. Ringan je. Aku pair pak dengan Dewa Zillion TWHD, tali 20 lb. Okay, kita nak try Paya ni. Nak try hanyaikan rod ni guys. Kita minta ada lah. Okay, kita pakai SP guys, warna hijau tu. Macam kena main yang terang-terang sikit ni. Air gelap. Pakai hijau ekor merah. Kita try main. Okay. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh guys. Jauh. Baring macam ni, sebelah tangan. Padu rod ni. Tak apa, kita try dapatkan ikan dulu. Tengok macam mana hook up dia. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak ni hijau. Jauh kan, 30 meter dalam tangan, 30 meter lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah baling sebelah tangan ni. Kita tak nak guys bawah. Kita tak nak. Kita main top water guys. Aduh. Okey. Strike guys, strike. Alhamdulillah. Boleh angkat lah. Tak ada halnya. Haruan boleh angkat. Ikan pertama guys. Haruan boleh tahan. Alhamdulillah, dapat seekor ikan haruan. Saiz dalam 300-400 gram. Menggunakan boy tap dan juga ni rod terbaru kita. Hanya dah. Alhamdulillah. Tukar SP guys. SP Predator ni bawah pula. Senyap atas. Sekali je sambung. Aduh. Ada guys. Lama dah tak kena ketuk macam ni. Alhamdulillah. Akhirnya keluar juga engkau.
Okay guys, pakai SP pula. Tadi pakai Boytec, sekarang pakai SP 8cm guys. Alhamdulillah. Padu-padu perut ni. Hanya juga. Sedap ke baling? Sengah je. Sekali baling sudah. Guna satu tangan sahaja. Okey, hari ni hari kedua. Pakai rod single hand lagi. Hari kedua. Hari kedua. Semalam dapat 2 ekor. So kita sambung hari ni. Jadi video ni 2 hari lah. 2 hari. Kita pakai SP lah hari ni. Macam tu lah, bono lah. Rod harga 100, bawah 130 eh. Murah lah. Bawah 130 eh. Yobi. Jom kita try parit ni pula. Okey, kita pakai SP warna hijau. Hijau sana ni, hijau. Pakai SP ke? SP pink. Pink. Kalau tak ada nampak gelombang-gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan nak makan pagi, mana tahu. Tu member tak kumpau. Tu terbaik Joss. Oi, pakai Joss tu. Dia nak Joss Pro ah. Dia nak buah lumut. Oh, okey say. Ni. Sini ni. Lepas tu kau ni gulung. Itu. Ni try pakai soft rock. Baling atas lumut. Oh, sudah pakai soft pro. Pakai rugby. Okay guys, kita pakai ni lah. Soft rock pula. Member strike pakai Jaws Pro. Main top water guys. Dia tak nak main. Dia tak nak main apa? Main bawah. Oh, kecil aku. Aku berhenti. Oh, aku berhenti situ punya. Alhamdulillah. Tak kumpau. Padu guys. Boleh tahan. Menggunakan soft rock. Rugby. Oh, palu guys. Oh. Alhamdulillah, telan. Madu guys. Robi Rami terbaik. Ikan yang kedua yang aku dapat. Sini tak ada lumut. Pakai SP ni. SP hijau.
serai rupanya. Aduh. Besar guys. Alhamdulillah. Serai. Angkat. Boleh angkat guys, tak ada hal. Aku ingat dekat rupanya. Strike. Okay guys, okay, siapa yang nak dapatkan road ni, aku dah letaklah link dia di bawah. Okay, memang sedap guys. Aku memang recommend sangat untuk orang main haruan dengan sebarau. Nanti kita try pula main tomai. Okay guys, hasil untuk hari ni malam 2 ekor. Hari ni ada 5 ekor. Aku dapat 3 ekor. Kawan aku 2 ekor. Mantap lah hari ni. Mantap hari ni rezeki. Alhamdulillah. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang guys. Assalamualaikum.